Tapi minggu lepas saya ada bagi tahu tentang kemungkinan akan berlakulah perkara-perkara yang pelik dalam minggu ni. Kan? Ada gegaran lah, mungkin ada banjir besar lah, mungkin ada tanah runtuh lah. So, saya tak pastilah. Tetapi mengenali non ketimbang ni, non saka kunyit ni, dia bukan macam kita. Dia bukan macam kita, guys. Jadi saya minta, dalam keadaan yang non nak hilang jawatan ini, kita jangan masuk perangkap. Jangan masuk perangkap. Saya ni bukanlah pawang, tetapi macam saya bagi tahulah. Luqman Adam yang bagi tahu kan. Korang lupa ke? Korang ni cepat lupa lah korang ni. Bagi kau dengar balik lah. Geramlah aku korang ni. Lupa pula korang Kau tak ingat ke? Ha? Bagi dengar balik. Daruratkan negara. Kalau Sultan Abdullah boleh daruratkan negara, kalau katalah Datuk Seri Anwar Ibrahim hilang majoriti, apa baginda tuanku Sultan Ibrahim tak boleh buat benda yang sama? Boleh. Boleh. Kalau baginda nak buat. Betul tak? Dan dia boleh lantik Datuk Seri Anwar sebagai interim Prime Minister. Kalau Mahathir boleh dilantik sebagai interim Prime Minister, kenapa Datuk Seri Anwar tak boleh? Faham tak faham? Faham kot. Jelas. Kalau Anwar Ibrahim hilang sokongan majoriti ahli parlimen, apa yang Di-Pertuan Agong tak boleh buat darurat? Boleh. Kalau yang Di-Pertuan Agong nak buat, okeylah. Kalau Anwar Ibrahim hilang sokongan majoriti ahli parlimen. So, saya tanya dengan korang. Come on. Ada 3,200 kat TikTok. Ada 2,300 kat muka buku. Akan terbaru. UMNO nak bersama dengan PAS balik. Dia akan hilang sokongan tak Anwar Ibrahim ni? Bila UMNO nak bersama dengan PAS, dia akan hilang sokongan. PAS akan bersama dengan UMNO. PAS akan bersama. Memanglah PAS bersama dengan UMNO. Tapi kita akan tinggalkan Anwar Ibrahim. Guys, korang cuba ingat. Ini insiden yang memalukan. Anwar dengan Tuan Guru Haji Hadi tak dapat jumpa. Ingat tak? Yang dia pergi hospital tu. Pergi hospital nak jumpa Tuan Guru. Pergi IJN nak jumpa. Tuan Guru tak nak jumpa dia. Pasal apa? Memang semua orang tak layan dia lah. Kepimpinan PAS mana layan dia? So dia main cerita hantu, PAS akan bersama dengan UMNO. Ia kalau PAS bersama dengan UMNO pun bukan sokong Anwar Ibrahim. PAS tak akan sokong Anwar Ibrahim. Jadi, saya nak ingatkan, bila Anwar kata, bila Luqman, Lobakman ni kata, jika Anwar Ibrahim hilang majoriti sokongan, apa, yang Tuan Agong tak boleh buat darurat? So sekarang ni, tiba-tiba ada gegaran kat mana? Ini gegaran Bukit Kepong. Ada gegaran. Gegaran apa? Tak tahu. Tapi bergegar. Bergegar. Empat dengan terpulang. Ini bukan teori konspirasi. Terpulang pada korang. Untuk darurat ini, pertama sekali adalah wabak. Contoh macam COVID dulu. Maksudnya wabak kesihatan lah. But for now, kita tak nampak lah wabak kan? Okay. Keduanya adalah tentang isu kaum dan agama. Yang mana yang dia duk hangatkan ni, Sarawak tak masuk dalam perangkap ini. Betul tak? Mereka tak masuk perangkap ni. Bermakna, tak makan lah. Tak ada isu kaum dengan agama, tak ada lah. Ketiganya, bencana. Bencana alam lah. Kan? Banjir, tanah runtuh, gegaran, gegar ni kan. Macam gempa bumi lah kan. Tapi bergegar-gegar lah. Kan? Kita tak tahu kan. Berapa hari kita tak tahulah. Pelik-pelik. Memang luar tabi'i kan. Keempatnya, serangan pengganas. Terrorist attack.
So semalam ada kecoh dinilai. Saya tak tahulah, tapi saya nak tunjukkan korang video tu lah. But this is fear. Fear, ketakutan yang diberikan. Saya nak korang dengar ni. Saya yakin korang semua tahu benda ni. Itulah, nasib dia kena tangkap kat sini. Kalau dia tak kena tangkap tadi, tak tahu apa jadi kat festival tu. Mesti ramai yang kena. Sebab reporter tu cakap dia nak pergi dataran nilai. Dia lari tang sini. Dia lari tang sini. Kau nak tangkap depan tu. Dia dapat dah. Dah dapat dah, tapi dalam motor dia ada bom. Tiga biji dah letup kan. Tak tahu ada lagi ke tak. Dapat lah. Dengar dia cakap gimana? Kau dengar tadi dia cakap bagaimana? Saya bagi dengar balik. Itulah, nasib dia kena tangkap kat sini. Kalau dia tak kena tangkap tadi, tak tahu apa jadi kat festival tu. Mesti ramai yang kena. Sebab reporter tu cakap dia nak pergi dataran nilai. Dia lari tang sini. Dia lari tang sini. Kau nak tangkap depan tu. Dia dapat dah. Dah dapat dah, tapi dalam motor dia ada bom. Dah ketangkap. Tahniah kepada pihak polis. Tahniah. Sebab berjayalah tangkap. Cuma apa yang kita bimbang adalah daripada laporan yang dikeluarkan oleh pihak polis, dia makmal buat benda tu. Makmal untuk buat bahan tu. So kalau dia makmal buat bahan tu, so dah berapa banyak bahan tu kat luar? Makmal bahan tu. So dah berapa banyak barang keluar? Keperluan, tak payah pergilah benda-benda festival ke apa ke. Ini saya punya pendapat. Sebab yalah, kalau nak berlaku, tak berlaku. Semua ni atas keizinan Allah. Cuma saya punya pendapat, kalau tak ada keperluan, tak payah pergilah guys. Tak payah pergilah. Baik macam saja masuk hutan, relax. Macam ni, dekat Lenggong ni kita pergi Greek 4 hari 3 malam. Jadi 4 hari 3 malam ni, besok dah masuk hutan, lepak dalam hutan. Relax, tenang, chill-chill. Kan? Festival dalam hutan dengan binatang-binatang ni semua. Jumpa mawas, jumpa gorila, jumpa macam kan? Kan? Jumpa salim kongkang. Cek. So, jangan masuk dalam perangkap. Jangan masuk dalam perangkap. Anwar dalam keadaan terdesak. Clear? Okay? So,